Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pula dengan saya di dalam video ni. Jadi sikit tadi tu adalah perkenaan dengan suara tu jadi kerosak ke sikit. Saya pun tak tahu. Kata sebab gapo, kemungkinan saya pecek di ibu takak suara ni kena kepada suara beralih tak. Maka pun saya tak ada dengar dak video tu, pakai post turun membawa ke jadi pakat komen kata suara tu jadi pelik sikit dak. Saya buka tengok pun pelik sungguh lah dak. Baiklah saudara, untuk beri perjelasan sekali lagi untuk video hak tadi dan juga sambungi hak baru perkenaan yang telah berlaku pertukaran iaitu tukar tawene yang telah dilaporkan oleh berita Al Jazeera saat ini tu, bahwasanya berlaku pertukaran hak beberapa hari lepas baru ni tu sudah berhenti dah. Dan juga ada lagi sebelum daripada kita nak pergi kepada tukar tawene ni, pada waktu kemarin itu seorang daripada perwira jugalah dia tu dah dikatakan orang yang duduk buat kegiatan di dalam Gaza, dan juga dia tu salah satu daripada seorang pemberita yang dok beri laporan kepada Al Jazeera. Dan semua benda yang dok berlaku di dalam Gaza tu banyak video dia lah dok pukul dengan melalui chong hak dia sendiri, dan juga dia beri laporan kepada Al Jazeera. Al Jazeera tu rakamkan video tu hatta tubik kepada luar negara untuk menyebarkan berita, iaitu seorang daripada ahli pemberita Jazeera lah boleh dikatakan, dan juga dia ada chong hak dia sendiri ataupun saluran hak dia sendiri. Nama dianya Saleh Al-Ja'farawi. Pada waktu kemarin itu telah meninggal dunia oleh kerana ada berlaku pertempuran dengan secara pihak keselamatan daripada pegawai hak Palestina dan juga Gaza saat itu duduk buat penjaga untuk keselamatan. Maka ada kumpulan daripada pro hak Israeliah ataupun orang yang duduk dalam bawah penjaga budak-budak Israel lah, kita kecek mudah-mudah gak dah berlaku pertempuran saat itu. Maka Saleh Al-Ja'farawi saat ini ada di kawasan yang tersebut, maka dia pun kena berdiri meninggal dunia. Pada waktu kemarin dikatakan syahid lah dia pun. Maka dia lah orang mula-mula hak duk berlaku di dalam Gaza yang merakamkan ataupun duk pukul ke video saat ni tu, duk hantar menyebar melalui Facebook hak dia yang bernama Saleh Al-Ja'farawi tu beberapa banyak puluh ratus kali dah. Dia dah hantar perkenaan ketika berlaku, ketika Israel duk takbang, ketika rakyat duduk dalam kesusahan, ketika orang duk nusuk lari gimari, semua banyak ke video hak selain daripada berita Al Jazeera, video hak dia lah. Maka dia lah salah satu seorang daripada ahli pemberita dan juga perwira yang telah meninggal dunia, iaitu Saleh Al-Ja'farawi. Maka dikebumikan dia tu di dalam Gaza lah pada beberapa jam yang lepas. Dan seterusnya pada hari ini pula ada berlaku iaitu tukar kentawan ni. Daripada pihak Israeliah telah hantarkan beberapa orang daripada tawan ni ataupun rakyat Palestina hak duk kurung di dalam penjara Israeliah hak beberapa lama. Ada hak 25 tahun, ada hak 2-30 tahun, ada hak masuk di haluh sampai ke besar. Tubik mari juga hari ni ataupun dekat hukumnya penjara selama masa tu. Maka Israeliah buat tubik hari ni, tapi tak ada maklumat dengan secara terus lah kata berapa orang hak hantar tubik. Tapi kalau mengikut di dalam perjanjian 200 orang tukar dengan 2000 hingga sampai kepada banyak lagi. Kalau mengikut daripada hak dulu 20 orang 200 orang sampai 2000 orang. 20 orang tukar dengan 2000 orang. Macam-macam lah ada perjanjian hak mula-mula sebelum daripada nak buat berhenti pertikaian di Gaza ni. Maka hari ni telah hantarkan oleh Israeliah akan beberapa orang lah. Tidak sebagai grup ataupun hak pertama. Ya ada beberapa kali lah nak tukar ni. Maka hak pertama ni hantar klik siapa dah boleh jumpa dengan ibu bapa, boleh jumpa dengan keluarga, boleh jumpa dengan adik-beradik, peluk memeluk, ada tu boleh jumpa dengan isteri. Untuk lelaki kena kurung lama-lama. Hari ni klik mari kepada tempat kediaman, kepada rumah, maka boleh jumpa dengan isteri. Tempat dia buat tubik mari hari ni tu di kawasan Ramallah, sebelah utara Gaza tu.
Dah mari lepas situ, mari beripung situ untuk witawan ni hantar klik melalui orang tengah dak. Baiklah saudara-saudara yang ibu bapa yang dikasihi sekalian, itu maklumat-maklumat yang saya dapat di beberapa je yang telah lepas saat ni. Dan seterusnya pihak pasukan Mujahidin Palestin pada waktu kemarin juga berlaku pertempuran dengan pihak pro Israeliah, iaitu daripada kelompok Abu Syabah saat itu. Pada waktu kemarin itu boleh takak beberapa belah orang lah daripada kaki tangan Israeliah hodok makan upah ataupun hodok cari Rusia di dalam bandar Gaza lapu kepada Israeliah. Maka pada waktu kemarin berlaku pertempuran di antara Mujahidin Palestina dengan puak-puak ni. Maka pihak Mujahidin Palestina dapat takak ataupun igat puak-puak munafik lah, kita begitulah, kerana dia ni daging darah Palestina juga ataupun daging darah Gaza juga. Tapi supaya saya duk ayat dalam video yang lepas-lepas mari dah lah. Jadi dia dah duk buka rahsia, duk khenakkan Islam di dalam Gaza, dan dia lah orang yang duk bukakan rahsia dan semua benar-benar sulit tu pok-pok ni lah. Maka pada waktu kemarin telah bertepur, maka diigat beberapa belah orang. Sekarang learning tu duduk di dalam penjara daripada pihak keselamatan hak Gaza lah. Nak buat lagu mana duk berkira nak bunuh ke nak bui dia tu kembali klik kepada asal, nak bui dia tu bertobat ke Quran tu. Tapi kalau kira orang munafik ni tobat tak jadi dah, dia perangai dia lah tu dah. Dia tak jadi Islam mula dah kerana dia kufur dah. Kalau kacau taruh pun berbahaya kerana perangai dia apabila dia pergi kepada orang Islam, seperti mana di masa Rasulullah apabila dia masuk di dalam gulungan orang Islam, dia buat baik dengan orang Islam. Apabila dia pergi kepada puak-puak dia baik dengan puak dia peruduh orang Islam pula lagu tu ya. Asal dia mari duduk sini, dia nak boleh hidup, taruh nyawa dia buat baik gitu ya. Kalau kacau taruh pun seperti tu ya puak ni. Jadi kau tambah berbahaya. Bahkan kalau ketika dalam masalah peperangan ni baik bunuh lagi lah pada taruh tu, kerana jadi berbahaya, kau bertambah luas. Tapi tengok pasukan Mujahidin nak buat ke mana. Dan seterusnya maklumat lagi nyawi peringatan juga kepada kita sebagai awasan dan penjaga lah. Bukan kata saya tu nak lari nak gapo dak. Itu adalah permainan yang suka demo nak suka main tak ada gapo, tapi nak beri penjaga satu penjaga terhadap orang yang cari belalai, kerana learning tu dah banyak tempat-tempat tu bertewah mengangguk belalai cerik. Maka daripada ketika kita nak cari belalai cerik tu kena beringat sikit. Kena beringat sikit kerana pada 2-3 hari kemarin tu di kawasan rumah saya ni ada berlaku daripada seorang muda berusia 13 tahun cari belalai waktu malam. Kerana belalai ni dia kena cari waktu malam, tengah hari dia tak kukuk dak. Lepas tu 2-3 orang lah daripada kalangan orang muda tu turut suara belalai. Pergi cari belalai saat ni tu, turut suara, bunyi suara belalai hak dia duk nak tu duk di atas pokok jerumu ataupun orang panggil kayu udung. Dia duk suluh hadak kat tu semata, bunyi suara hadak kat tu dak. Maka siapa di pak kayu jerumu tu dah masuk dekat untuk nak igatkan belalai saat ni tu. Belalai cerik hak duk kat tewah tu lah. Maka juluh turun dalam lubang yang ada buah jerumu, kena kepada telaga buruk. Hak tu kena beringat tu, bagi-bagi orang yang nak igat belalai tu kena beringat laga buruk dah lah. Kerana pak kayu laga hak lama-lama ni dia nak pokok kayu. Kita tak tahu kata telaga ada. Maka masuk gina igat je luh turun dia tu. Lepas tu mujur jadi tak ada jadi bahaya sangat. Cuma kada darah luka-luka lebih kurang gitu ya. Lepas tu air ada laga tu lebih kurang sekat pinggir. Tu tak apalah, kena air tohor laga tu pun tohor dak. Kalau lepas tu pun kena tolong, kena hala siga heret naik. Suruh dia gantung pakat heret naik. Dan juga tak apa lagi kerana dia pergi 2-3-4 orang. Jadi khabar guru dia tu khabar kata kawan dia tu jatuh telaga. Kalau pergi sore sudah dah. Maka haraplah kepada saudara-saudara dah buat peringatan lah di dalam kita duk nak cari belalai ni pun. Jangan duk pergi sore, kita pergi jadi ramai sikit. Kalau bahaya gapo pun boleh kawal, boleh pakat-pakat tolong. Lebih-lebih lagi waktu malam ni dah hujan beritik-itik lebih kurang gini kak. Beringat satu lagi orang panggil kapak. Kapak malah, kapak tak ada hulu duduk nanti kita. Kena beringat juga akan ular kapak tu.
Aning sebagai wak penjaga deh deh kawin budak nak main tu tak ada masalah apalah. Pakak-pakak nak suka gitu ya. Maka wak peringatan wak penjaga badai kita takut jadi bahaya dan jatuh telaga dan ketik ular kapak. Maka hak tu kebanyakan duk berlaku setiap tahun. Masalah ketik di ular atau patuk di ular kapak ni. Hak jatuh telaga ni jarang tapi ada berlaku di kawasan saya ni. Maka sekadar inilah untuk video ni. Dan saya ucapkan terima kasih kepada peminat yang diikuti bersama. Dan di video ni saya rakam ataupun saya mengeluarkan pada tanggal 13 bulan 10 tahun 25. Sekadar ini dulu untuk video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.